Apa yang Kedah ni? Duk halau Cina dengan India balik negara mereka. Mereka ada si biru. Ish, hampa ni tak habis-habis. Asyik-asyik nak cari salah MB Kedah saja. Asyik-asyik nak penayang MB Kedah saja. Mana je statement ataupun kenyataan daripada MB Kedah, dia kata halau. Dia halau Cina, dia halau India daripada Malaysia. Dia cerita pasal fakta sejarah. Adakah tu salah? Tapi ada seorang pakcik tu, dia nasihat MB Kedah, jangan duk main dah Negeri Sembilan. Dia jaga Negeri Hang tu, dia kata. Loh, benda tu senang saja nak faham. Takkan dia presiden, dia tak faham. Kami ni hak bawah pun faham. Jangan sampai saya buat tuition kelas membaca dekat dia. Sebab itulah kena tengok penuh ucapan MB Kedah. Jangan tengok sikit-sikit, jangan tengok sekat-sekat. Salah satunya apa yang MB sebut adalah ketidakadilan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri dalam pemberian bajet. Hai, sedap mulut kata. Anwar Ibrahim kot, bapa reformasi negara. Mana contoh dia? Dalam kenyataan MB Kedah ada sebut bahawa 16 bilion diberikan kepada kerajaan negeri Pulau Pinang semata-mata untuk projek LRT sahaja. Keutamaan kita sekarang ialah kepada isu rakyat, terutama isu air. Kita tengok negeri-negeri yang terlibat iaitu Johor, Pahang, Kedah sendiri dan banyak lagi negeri-negeri yang terlibat dalam isu air ini. Mana lebih penting, mana lebih utama, LRT ataupun isu air? Jadi berilah bajet mengikut keadilan, konsep keadilan seperti mana yang selalu diungkapkan oleh bapa wawekang negara iaitu Anwar Ibrahim. Sebenarnya mudah saja. Geng Pakatan Harapan ni dia sedang bahawa dia dah nak kalah di Negeri Sembilan. Sebab tu pelbagai propaganda dan juga naratif jahat yang dibawa pada hari ini. Kenyataan MB Kedah pun dia spin. Benda yang MB Kedah tak sebut, dia sebut. Jadi kawan-kawan kita yang berada di Negeri Sembilan, Cina ke, India ke, apa juga kaum, apa juga bangsa, tolaklah Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, tolaklah DAP. Ya Syabab. Nak beli kereta? Boleh kontak nombor kat bawah. Hai, saya Syaz Proton.